nak tanya dengan you all, apa guna benda tu? Semata-mata untuk nak bagi jalan ke atau apa? Teka lah, macam, tak tahu. Okey, saya ceritalah. Dekat sekolah pun banyak kan? Kat sekolah banyak. Fungsi dia, pertama sekali dekat atas tu nampak tak? Setiap bangunan, daripada dinding dia mesti ada offset sikit lah. Bumbung tu, nampak? Dia ni ada sifir dia. Sifir dia biasa dalam 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki daripada dinding. Daripada dinding ni, nak pergi ke sini. So, bila dia turun tu, selalunya bawah tu ada student ke ataupun siapa-siapa yang lalu kat bawah tu. Jadi, untuk elakkan tempias, dia buatkan tempat yang ni. Ini dia panggil sembun untuk services lah yang ni. Ada 2 function lah. Satu untuk services, satu lagi untuk bolehkan orang lalu bawah dalam keadaan selesa. Boleh berteduh lah hujan. Ni bangunan lama. Saya rasa bangunan ni dah almost 50 tahun rasanya. So, unik lah bangunan lama. Nampak lagi satu kat sini ni. Ada fence ni. Kalau sekarang cita rasa sekarang dah tak ada dah. Tapi kita kena jaga bangunan lama ni. Supaya kita nampak lebih appreciate bangunan lama. Baca satu. Baik.